Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pertama kalinya saya Dr. Hania Selwana binti Abdul Rahim, pengasas dan juga pengarah di Diwan Ar-Retail Academy Sendirian Berhad bersama Qalam Travel Sendirian Berhad, Umrah Ratil Ma'i. Umrah ini akan berlangsung pada 19 November hingga 30 November 2025 bersama dengan syarikat Qalam Travel Sendirian Berhad yang mana mereka ini berdaftar di bawah MOTEC, dan kita di sana akan duduk bersama mengikuti halaqah tajwid yang membincangkan tentang tajwid dan juga sejauh mana pentingnya ilmu tajwid, berkisar juga tentang ungkapan yang disebut oleh Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah, man lam yusahhihil Qur'ana athimu, yang membawa maksud yang tidak memperbaiki bacaan Al-Qurannya maka ianya berdosa. Selain daripada itu, keistimewaan umrah ini kita akan bersama-sama dalam tempoh 10 hari, iaitu 5 hari di Makkahul Mukarramah dan juga 5 hari di Madinatul Munawwarah, bertalaqi musyafahah, mengenali, memperbaiki dan memperelokkan bacaan Al-Quran Karim kita. Dan yang terakhir sekali sebelum kita pulang ke tanah air, kita akan adakan satu majlis pengijazahan di Ladang Kurma bersama-sama dengan peserta umrah. Di sana bagi pengijazahan yang berbentuk sijil untuk pembaca-pembaca Al-Quran Karim. Jadi, tunggu apa lagi? Daftarlah segera bersama kami kerana tempat duduk sangatlah terhad. Hubungi dan ikuti di laman web kami www.diwanaretailacademy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.